Okey, senyum, senyum. Itu nak tunjukkan hotel Indonesia tu. Ya, sekilo berapa kat sini ni? RM25. Satu biji RM25. 35. Boleh tahan? Okey. Ini durian apa ni? Durian merah. RM33. 33. Yang satu lagi ni? Itu tak tahu dia cakap. 58. 58. 58 lagi tu mana? Cendol durian satu mangkuk harganya RM18 ya. Jadi siapa yang berminat bolehlah pergi ke Raub ni Ini daripada Johor pasal nak makan cendol durian sampailah ke Raub. Udang merah. Ini udang merah durian udang merah. Yang ini durian apa ni? Yang sebelah udang merah. Sama paling hebat ini dia. Ya. Makan durian udang merah dan cendol. Cendol beton. Apa dia? Udang merah juga cendolnya. Ya, alhamdulillah. Inilah yang paling juara. Meja yang terakhir dapat bekalan cendol durian. Ada lagi yang masih belum dapat.
Kita cuma merasa saja. Dia punya nafsu memang kuat nak makan. Tapi hati tak boleh. Kontrol makan. Tapi ini tak terkontrol makan. Ubat. Ya, ubat dah. Ubat. Mudah-mudahan. Mudah-mudahan. Okey, boleh order sekarang. Restoran apa? Okay. Jatuh cinta. Restoran jatuh cinta. Lemah warna kuning. Lemah. Yes, lemah tu. Telur kuning tu kita buat lemah. Telur tu masak dalam air gula. Yes. Jadi dia panas. Selalunya kalau kat Kelantan kuning tu jadi pancake. Selalu masak di istana lah. Istana selalu sediakan bila melahirkan orang besar kan. Format suri kita orang lah. Yes. Janganlah. Raja kita orang. Itu tanda tangan apa tu? Puan. Apa dia? Oh, itu tadi tanda tangan apa? Ini tanda tangan dia bagi buku ni saya. Dia kata Siapa? maksud Oh, maksud. jaga warisan Pahang. Jaga warisan Pahang. Sultanah Johor dah ni, Johor. Dia cukup marga ilah masakan Pahang. Dia paling suka sekali masakan Pahang lah. Sepatutnya Johor pun buat begitu kan? Ini Najib mana datang? Suami anak-anak dia. Oh, tu berjalan dengan Anggur. Kalau itu datang tu, saya sudah buat. Ini tak boleh jalan pada satu saya. Ini asal-usul nasi buri di kampung Kuala Kini. Asal-usul nasi buri warisan di sana Pahang.